Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Kembali kita membincangkan hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam juzuk yang ke-13 surah yang ke-12 surah Yusuf. Kali ini kita akan berbicara ayat yang ke-104 hingga ayat 106. Iaitu 3 ayat 104, 105 dan 106. Untuk itu sila tumpukan perhatian sahabat-sahabat dan teman-teman semua di papan putih belakang saya ini, dan saya berada di depan papan putih menjelaskan tentang hukum-hukum tajwid yang terdapat padanya yang telah saya tuliskan secara ringkas hukum-hukum tajwid tersebut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mula dengan wama. Wama di sana wama. Ma dibaca dengan dua harakat kerana sebelum alif dapat huruf baris alif ma asli. Tas'aluhum, pada hum kita baca dengan izah syafawi kerana selepas mim terdapat huruf bukan mim, bukan ba, iaitu pertemuan selain pada huruf mim, selain huruf ba, maka hum di sini berasalkan dengan mim yang sukun, taklah dibaca dengan izah wa mim hum, izah syafawi. Alaihi iaitu lai dibaca dengan lin kerana sebelum dia terdapat huruf baris alif, dan sentiasa dalam Al-Quran dia tulis tanda sukun pada huruf ya untuk menunjukkan dia bersifat lin, dan bacaan adalah bacaan lin. Bacaan lin kerana dia berada di tengah kalimah. Kalau kita berhenti pada alaih, itu kita akan baca dengan mad lin dipanggil. Huruf mad bertemu dengan itu bersifat lin, bertemu dengan huruf ya sukun yang mendatang, dan jadi dipanggil mad lin. Baik, mim ya nun di sini, mim ya nun juga dibaca izhar. Kenapa baca izhar? Kerana dia bertemu dengan huruf izhar, iaitu huruf halqiyah. Sebab itu dipanggil izhar halqi. Dan kemudian ajrin. Baik, ajr, kalau kita berhenti kita baca ajr, iaitu berakhir dengan takrir pada huruf ra kita sukunkan. Walaupun dia sukun, dia tetap bertakrir sana. Ajr. Jadi dibaca dengan jim adalah huruf qalqalah, dia ada di tengah kalimah, dibaca dengan qalqalah sughra. Kalau kita menyambung, kita akan baca dengan izhar halqi pada ra baris 2 ini. Ajrin in huwa. Maknanya kita baca dengan izhar halqi kalau wasal. Kalau wakaf kita baca ajr. Tapi kalau sughra kekal. Kemudian hamzah ya nun, nun sakinah ada tanda sukun juga. Bila nun ada tanda sukun, dia berarti dia baca dengan izhar. Kenapa dia baca dengan izhar? Kerana dia bertemu dengan huruf ha, huruf halqiyah. Cuba juga di sini. Nun, sukun. Izhar halqi, ha, wa, hu, wa, alif, wa, huwa, illa, lam alif di sini adalah kecuali. Kecuali mengingati Tuhan sekian alam. Iaitu hamzah ya lam, lam alif sini adalah mad asli dua harakat. Zaliyaka zikrun. Baik, run bertemu dengan huruf lam. Huruf lam adalah huruf idgham kamil yang diidghamkan padanya tanpa baca dengung. Jadi tanpa dengung kebuang satu waw ni. Ra waw lam rul zikrul. Lil lam ya lam, lil alamin. Baik, ain alif ada alif ma asli dua harakat. Min dibaca dengan ma'rif sukun kerana sukunkan huruf nun kerana kita berhenti pada ayat 104. Dan kita sambung pada ayat yang ke 105. Bermula dengan wakaim. Baik, perhatikan hukum yang ada daripada wakaim. Ya baris ya, nun sakinah bertemu dengan mim dibaca dengan idgham ma'al gunnah dengan dengung dua harakat. Macam mana bacaannya? Wakaim, dia tu pada mim, bibir kita rapat. Mim ya nun, nun sakinah bertemu dengan hamzah, izhar halqi juga. Hamzah dia mendahului huruf alif, dibaca dengan mat badal dua harakat, iaitu kan huruf alif bukan asli, dia adalah pengganti, ditukarkan dari hamzah yang sukun. Sebenarnya ada hamzah sukun sini, itu namanya mat badal. Bacaan tetap macam asli kerana sebelum alif dapat huruf baris alif. Ya, ayatin, baik, tanwin bertemu dengan huruf fa. Huruf fa adalah huruf ifa, tetapi dikategorikan sebagai ifa wusta, maka kita baca dengan ifa hakiki wusta dengan dengung dua harakat. Ayatin fis samawat. Fa ya fi. Kalau kita berhenti kita baca dua harakat. Kerana selepas baris fa, baris ya ada huruf ya, tetapi oleh kerana ini bertemu dengan alif lam ta'rif yang terdiri daripada alif lam samsam, maka perlu kita idgham samsikan. Jadi ya ni tidak dibaca semasa kita idgham. Kita baca fa ya sin, fis. Sin ada sam, ya alif ma, ada alif wa alif, ada alif juga lepasnya, maka kedua-duanya dibaca dengan mad asli. Dan ta ya ti disambung terus, tak ada apa hukum.
Waw alif lam, iaitu dia waw alif ni bertemu dengan alif lam kamariyah. Huruf hamzah adalah huruf kamariyah. Maka kita izakan waw kepada huruf lam yang sukun. Waw alif lam wal. Izah kamari. Hamzah alif ra ar dengan tebal kerana ra sebelumnya hamzah bersalib. Dad ya di pun tebal juga. Ya, huruf dad mengangkat pangkal lidah dan bahu tepi lidah kepada geraham mata sehingga hujung tepi lidah istitolah kan dia. Dan yamurruna, ya murru ru dibaca dengan mak asli na, alaiha lam alif bahasa dengan ya dibaca dengan lin kerana ya sebelumnya terdapat huruf baris alif. Ha alif ada alif mak asli. Wahum, sekali perhatikan bahawa mim sukun bertemu dengan ain. Maka selain daripada huruf mim, selain daripada huruf ba, iza syafawi kan dia. Wahum anha, nun sakinah bertemu dengan huruf ha, huruf halqiyah juga. Jadi iza halqi kan dia pada anha, dibaca mak asli dua harakat. Mu'ridun, baik perhatikan mim wa ain ra ya ridat wadu, ada waw huruf mat bertemu dengan nun yang disukunkan, sukun mendatang ma'arid disukun. Bacaannya mu'ridun, boleh 2, 4, 6 harakat. Dan kemudian kita pergi pada ayat yang ke-106 bermula dengan wama juga sama juga mak asli 2 harakat. Yu tak ada hukum apa-apa. Mim yam yu minu, nu dengan a pun tak ada apa hukum. Hamzah alif kaf aks, sa alif sa, ra wa ru ha wa mim. Perhatikan mim ni dibaca dengan iza syafawi. Saya dah tunjukkan sini. Kalau kita tak nampak sana, oh, Efa' Syafawi dengan Izzah Syafawi. Efa' Syafawi. Efa' Syafawi dibaca dengan dengung 2 harakat. Kerana apa Efa' Syafawi? Maknanya mim bertemu dengan huruf ba. Mim sukun bertemu dengan huruf ba. Sebab itu dia tak ada tanda sukun sini. Tak boleh baca Izzah Syafawi. Baca dengan Efa' Syafawi. Bacaannya macam bacaan ikhlab. Iaitu lebih kepada bunyi mim. Iaitu coba saya bacakan. Aksaruhum. Bibir terdapat. Billahi bayam bertemu dengan alif lam samsiah ni dalam kalimah Allah, idam samsi dan baca dengan nipis 2 harakat kerana ba berbaris ya. Billahi, hi terus pada illa, la dibaca dengan mak asli ya, kerana ini kecuali bukan penafian. Kalau penafian kita baca mat tabri'ah. Baik, wahum mim bertemu dengan mim pula. Tadi mim bertemu dengan ba, sekarang mim sukun, nampak? Tak ada tanda sukun. Mim sakinah tak ada tanda sukun padanya, yang antara kepala ha ni tak ada pada mim ni, kerana dia bertemu dengan mim. Dia bila mim bertemu dengan mim dibaca dengan idgham syafawi. Idgham masukkan kepada mim tu kepada mim. Idgham mana memasukkan, ataupun kita panggil idgham mislain saghir pun boleh juga nama tu. Tapi tak ada, kita tak sebut idgham mutamassilain saghir. Kalau idgham mutamassilain salah tak kita sebut? Tak. Sebab huruf sama, makhraj sama, sifat sama. Oleh kerana dia khas untuk mim sakinah, hukum itu dibezakan sedikit. Idgham mislain saghir. Jadi bila dengar idgham mislain saghir, kita tahu mim bertemu dengan mim, dia tak boleh huruf lain. Okey. Mim bertemu dengan mim, hukum mim sakinah. Wahum musyrikun. Kun dibaca dengan ma'arid disukun. Kita baca ayat tersebut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tarik nafas panjang. Wa ma tas'aluhum alaihi min ajrin in huwa illa zikrul lil alamin. Wa ka'ayyim min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum anha mu'ridun. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Sadaqallahul azim. Jadi apa maksud ayat yang kita baca? Saya bacakan, sahabat-sahabat dengar sahaja maksud ayat yang kita baca supaya kita faham apa yang kita baca. Bukan kita baca saja Al-Quran. Baca Al-Quran dapat pahala, tapi kalau kita tahu maknanya lagi dapat pahala, dapat petunjuk lagi dengan taufik serta hidayah Allah SWT. Ayat yang ke-104 tadi, dan kamu sekali tidak minta upah kepada mereka. Nabi Muhammad SAW, dia menyampaikan Islam tanpa meminta apa-apa upah, kena bayar ke, tak ada. Terhadap seruanmu ini. Itu tidak lain hanyalah pengajaran bagi semesta alam. Iaitu semesta alam untuk semua dunia ni tahu.
tentang tugas Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Dan sambungannya, dan banyak sekali tanda kekuasaan Allah di langit dan bumi. Kalau kita lihat di langit dan bumi, banyak kuasa Allah, ya. Dan yang mereka lalui, yang kita nampak ataupun kita lalui, sedang mereka berpaling daripadanya. Ada setengah manusia, dia walaupun dia tahu bahawa tidak ada kuasa yang boleh meletak bintang, bulan, matahari di langit sana, tumbuh-tumbuhan di bumi ini, gunung ganang di bumi ini, tapi mereka masih menyembah selain daripada Allah, kata Allah itu. Berpaling daripadanya. Berpaling daripada siapa? Daripada Allah SWT. Berpaling daripada keterangan-keterangan di langit dan di bumi itu. Dan sebahagian besar dari mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan tuhan-tuhan lain. Walaupun kita tanya dia, siapa yang jadikan bumi ini? Allah. Siapa yang jadikan bintang, bulan, matahari? Iaitu Allah juga disebutnya. Tetapi mereka mencari sesuatu perantaraan, iaitu dengan Allah. Sedang kita orang Islam tak ada perlu kita nak pergi perantaraan. Kita makna boleh berkata-kata dengan Allah sendiri. Kalau kita hendak, kita boleh bercakap dengan Allah. Allah tak larang pun kita mohon apa pun. Atakan, melainkan Allah memperkenankan sesuatu yang diizinkan, diredai oleh Allah SWT. Dengan itu saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi dalam siri yang berikutnya, insya-Allah.